She's been asking me to dengar the opportunity. Tapi I kata I tak nak. I tak minat. Tak minat, tak suka. But she non-stop tau. Dia cuba for 6 months. After 6 months, I kata, fine, I'll jumpa you. First time nak jumpa ni after 6 months. Tak pernah jumpa before this. Kat cafe tu, dia panggil RCCA Anida, RCCA Didi and a few other uplines, and they sit down and talk to me. Daripada situlah I nampak peluang dekat sini, because I nampak that teamwork tu. Yang bercakap dengan I pasal marketing plan ni bukan PAH tau, orang lain, upline dia. Nampak macam kalau I nak buat business ni, I tak pandai nak bercerita dekat orang, means I boleh minta my uplines tolong dulu. After that baru I belajar. And then as I do, I sangat tertarik dengan budaya dekat BE ni lah. Yelah, kita as housewife tak ada ramai kawan sangat kan, tend to be a little bit depressed, you have anxiety a little bit. Cakap dengan you punya anak-anak je. So dekat sini I sangat happy. I'm so happy. Dulu kita pernah makan gaji as an engineer, right? You jadi housewife for about 9 years. Saya jadi housewife 9 years. Obviously you rasa macam something is missing lah. You nak sangat rasa balik gaji sendiri tu, nak ada income sendiri, right? Walaupun selesa macam mana pun, but you still rasa macam something kekurangan lah. So daripada situ I decide to betul-betul fight dekat BE ni sampailah ke hari ni. And of course kat sini kita ada trip kan, free. Last month baru balik daripada Tokyo. Wow, yeah. Di rumah pun boleh pergi Tokyo. Yes, di rumah pun boleh pergi free trip tau. Yang bestnya lagi is because kita dapat tolong orang lain dalam rangkaian kita untuk dapat income juga.